Faiz, kata Faiz juga. Faiz. Sekarang sedih juga. Berpanas hujan. Korang rasa kenapa pengantin ni nangis Mesti korang semua tertanya-tanya kan? Itu yang Mika semua tak tahu. Dia ni consultant Creative Factory tau. Consultant Faiz. Kalau korang nak tahu, Faiz ni kan, dia lah orang di sebalik tabir kebanyakan pengantin menangis disebabkan painting. So, apa-apa dia yang bertanggungjawab tau. Bukan Min. Tapi, pasal apa pula dia ni menangis kan? Cerita dia macam ni. Hari tu, Faiz ada send jemputan perkahwinan dia dalam grup. So, masa tu kita orang semua macam, wah, dia jemput lah. Tapi, time tu tak ada fikir apa-apa lagi. Sampailah tiba-tiba, biasa orang Melayu kahwin, orang bagi hadiah apa? Time tu lah Min dapat idea paling bernas. Kita buat painting untuk dia nak. Orang Melayu minta painting ke time kahwin? Tak adalah. Ayah dia kan baru je lepas meninggal. Dia okey ke? Nanti dia tak suka, I cakap yang suruh. Dia mesti okey punya lah. Start je dari situ, kita orang semua ni slow tau jadi spy. Dan kebetulan sangat, cousin Faiz ni kerja sekali dekat sini. Memang easy lah geng. Oh, lupa lah nak bagi tahu. Yang cousin Faiz ni pun bersanding sekali time dengan Faiz tu. So, lagilah mudah. Apa lagi? So, ada yang tanya baju kahwin warna apa. Ada yang sabotage tentatif majlis. Ada yang berpakat dengan MC. Sebab apa? Sebab boleh dek. Gambar reference nak lukis pun Min dapatkan dekat cousin dia. Sebab apa? Sebab boleh dek. Tapi si Faiz ni langsung tak tahu planning kita orang. Min nak lukis painting dia ni pun terpaksa sorok-sorok tau kepada Faiz. Jangan marah. So, inilah hari kejadian geng. Time ni Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. So, Min pula acah-acah jadi terpaling videographer lah kat sini kan. Ni cousin Faiz juga. Dia ni lah yang akan bagi tahu kita orang bila akan bawa painting naik atas pelamin. So, Min dah set up cun-cun dah. Siap hayat seorang ni untuk bagi time naik nanti. Tapi malang tidak berbau. Dia salah bagi lah pula. Aduh lah, ini budak. Sepatutnya itu surprise gift untuk cousin dia. Kita orang pun bagi dekat cousin dia tau. Ini pun cousin dia tak expect. So, inilah reaction dia. Jom kita tengok. Kadang-kadang orang yang kita sayang tu kan takkan ada selamanya untuk kita. Kita semua ni cuma dipinjamkan sahaja waktu yang tersisa. Memang ayah senang sangat saya kahwin. Sebelum majlis 4 bulan ayah dah pergi. So memang sekilan sebab painting ni ada, saya tak expect lah. Dan terima kasih banyak-banyak. Kita orang still anggap ayah ada ni seorang lah. Baru juga lah tengok tadi kan. Dari jauh pun nangis tengok. Saya memang berangan-angan supaya saya ada gambar macam ni lah. Janji ada mak ayah lah. Dalam gambar-gambar kahwin sebelum ni mak seorang je. Memang tak ada dengan ayah. So ni dah ada gambar ayah dengan mak. Dah lengkap lah. Akan jadi kenangan sampai bila-bila lah. Akan sayang. Nilai dia tinggi.